Banyak lagi ni assignment. Minggu depan dah nak due date. Aduh. Kan best dapat balik rumah, tengok movie, pasang aircon kuat-kuat, sambil makan makanan favourite aku. Bestnya. Yes, finally. Dapat juga aku balik rumah. Tak sabar nak suruh akak masak masakan favourite aku ni. Boleh aku tengok movie. Tak sabarnya. Okay bang, terima kasih. Sampai juga rumah aku. Assalamualaikum. Akak, Amin dah balik. Ya, Min. Akak kat dapur ni, ha. Berat aku ni. Akak, masak apa tu? Akak, boleh tak masakan favourite Amin? Amin kan lama tak balik. Please. Ya, Min. Akak tahu kau nak balik hari ni. Tu yang akan masak makanan kau ni. Dah kau pergi mandi dulu atas. Nanti kita makan sama-sama. Yes. Okey lah. Amin nak pergi mandi dulu. Bye. Sedapnya. Thank you akak sebab masakan. Sebab tu Amin sayang akak. Okeylah, Amin nak tengok movie sambil makan. Okey, makan elok. Jangan sepah-sepah tau. Kakak baru je kemas rumah. Baik bos. Sedapnya. Tak sabar nak makan. Okey. TV dulu. Okey, dah on. Aircon. Okey, dah on. Sebelum tu cari movie dulu. Cari movie. Movie apa yang buat ni? Movie ni lah. Panas pula aircon ni. Aduh. Hari tu dah lah stres sebab assignment. Hari ni stres sebab aircon pula. Aduh. Kenapa ni, Min? Apa jadi? Kenapa sedih je? Jangan kata akak punya lauk dia tak sedap Bukan pasal makanan. Pasal airconnya. Panas. Ya ke? Akak pun tak tahulah. Biasanya benda macam ni abah kau tau yang uruskan. Tapi dia outstation pula 3 hari. So tak apa. Macam ni, Min cuba try Google ke Facebook, cek kat Facebook ke, cek kat aircon yang okey. Mana tahu boleh repair aircon kita ni. Bila kak Amin cari. Kak, ni Amin dah jumpa dah. Harga pun okey, benefit dia pun banyak. HQ dia dekat Bangin ni je. Dekat lah dengan rumah kita. Baguslah tu. Try lah contact Min. Mana tahu ada slot yang terdekat. Okey, boleh sekejap Amin try call. Okey. Hello? Assalamualaikum. Dr. Ekon ke ni? Ya betul ni Dr. Ekon. Ada apa-apa boleh saya bantu? Ekon rumah saya ni ada masalah. Ada slot kosong tak untuk datang cek ekon rumah saya ni? Dah lah tak sejuk, panas. Okey, faham je, tak apa. Bagi saya cek dululah untuk slot kosong. Sekarang ni tinggal lagi satu slot kosong. Jadi sebelum kita buat apa-apa urusan, boleh saya dapatkan detail cek dulu? Okey, baik. Saya hantar sekarang. Terima kasih. Okey cik. Terima kasih. Aduh. Siapa pula datang ni lah tengah panas ni. Aduh. Wah, laju betul sampai. Baru je saya call tadi. Tu cik, kami daripada tim Dr. Ekon, tugas kami adalah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang mempunyai masalah tentang pengawas dingin. Jadi, ala-ala kami dah sampai sini, saya teruskan untuk selesaikan masalah cik ya. Boleh. Teruskan. Baik, terima kasih cik. A few moments later. Okey kan? Okey kat ni. Tukar. Ni sekarang. Sekarang. Okey. Itu dah siap. Min, tengok dah siap ke? Dah siap ke? Takkanlah baru je dia sampai tadi kak. Itulah, pergilah tanya. Tu. Cik, dah siap ke?
Cik, betul. Dah siap dah? Cuba cik rasa. Sejuk tak? Dah siap. Jap lah, nak rasa. Okey. Terima kasih cik. Terima kasih puan. InsyaAllah kalau ada masalah lagi, boleh terus kontak kami untuk kami cuba selesaikan masalah. Sehabis baik. InsyaAllah jangan lupa juga, kami juga ada tagline, iaitu #SejukOn Masalah kan, dan juga #Dr.Econ for everyone. Wow, saya ada tagline Ya. Oh, best. Okey, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Okey, Assalamualaikum. Salam. Sama. Selesai pun masalah. Mana pergi makanan aku? Man, bila masa kau sampai? Tu, makanan aku. Dah kau tidur? Aku makan lah. Aku tidur. Ingat betul-betul. Mimpi rupanya. Man. Aduh, kau ni. Yang mimpi pun kau sempat. Yang dalam betul-betul pun kau sempat. Makanan aku lah. Jangan kau tidur. Aku makan lah. Pulangkanlah makanan aku. Makanan aku.